hingga boleh jadi sampai begini, Datuk? Fasola ialah Menteri Pertahanan di dalam negeri Pasir Dua Butir. Ia belot, membakar rumah tangga, membunuh rakyat-rakyat yang setia, merompak di sana sini, dan banyak lagi kekejaman yang dilakukan. Dulu negara Pasir Dua Butir ini memang cantik, cukup cantik. Tapi Menteri Fasola lah yang merobohkan segala-galanya. Sungguh kejam Menteri Fasola. Akeh tak ada. Datuk, kenapa tuanku tak lari bersembunyi? Datuk Laksmana, jikalau tuanku melarikan diri bersembunyi, berarti negeri ini tak berkerajaan lagi. Kami datuk-datuk yang tertungguk di sini ini menjadi batu asas, menandakan kerajaan Dua Butir ini tak ada lagi.